Faham? Faham? Sikit. Aman ambil pinjam. Tarik. Oh, adik pula. Pegang ni, pambuk. Ambil pinjam. Sok. Tarik dik. Oh, kuat dik, kasang dik. Berat ni. Kasang dik. Pam dik. Oh, tarik dik. Pam dik. Pam dik. Oh, adik. Adik lesen kedua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama aku Tekong Zaro di Zah Fishing Channel. Okey, alhamdulillah hari ni berkesempatan kita bersiaran lagi di sangkak Sungai Udang Penang. Hari ni macam biasa kita trip cari lauk memancing di sangkak Sungai Udang Penang. Hari ni trip bersama family. Tu dia. Trip bersama family. Semalam depa kata depa gasok dekat sangkang ni, jadi kita try keluar cari lauk. Semoga dipermudahkan urusan kami dan adalah hasil rezeki untuk hari ni ya. Trip cari lauk trip santai. Jadi itulah kami dah sampai di spot yang pertama ni. Tu dia sebelah ni. Tekong padu sangkak Sungai Udang, tekong bulat. Siapa tak kenal bulat. Tu dia. Dan pakai spek tu. Bulat. Tekong terpadu sangkak Sungai Udang tu dia. Jadi tu kita tengok spot yang pertama ni. Semoga adalah rezeki kami untuk hari ni. Okey, baik. Tak dia. Duri. Besar weh, tahu buah tu. Dia ingat dia lah. Dia kena scam ke? Kena scam juga. Duri pun tak apa orang besar ni noh. Balik buat bulai. Ambil video ni. Dia gasok loban tu. Tengok. Dia depo strike loban seh padu kok. Besar pula tu. Besar. Dia kilo dah tak? Hampir. Dia macam klisau. duk kata dah tekong ni memang padu. Alamak. Loban. Cik tak kenal ikan ni buat tak nak makan cik. Dia budih lagi tu. Baru emah. Apa? Lucut. Sehelok kan. Ambil. Ada umpan. Sehelok. Dia ada umpan lain. Dapat ambil. Tak payah sabar, dapat dah. Alhamdulillah. Tebit. Tak puasan. Dia telan dah. Alhamdulillah telan. Ikan pertama. Tak tahu. Mok. Rezeki kamera. Loh. Dapat beda. Dia keluar. Ambil pinjam. Sok. Apa? Merah siot. Merah siot.
Tumbuhan lambat sangat Zaim. Buang. Alhamdulillah. Ikan kedua. Kat tu. Makan atas. Ha? Alhamdulillah. Dah 4 ekor. 50 ekor. Tu satu lagi pelampung standby. Pam. Sikit. Aman ambil pinjam. Tarik. Oh, adik pula. Oman. Pegang ni pambuk. Pegang pambuk dik. Oman dapat Oman. Alhamdulillah. Oh, dapat lesen dah. Tu dia. Lo ni sangkut. Pelampung. Salah. Pam adik. Oh, adik. Adik lesen kedua. Alhamdulillah. Beri layang. Ikan kedua. Tengok sikit adik tu, angkat sikit adik, pegang ikan tu, tunjuk sikit. Tu dia. Mantap. Acu, pam acu. Okey acu. Okey acu, sikit lagi. Tak. Angkat tak apa. Allah, lucu acu. Lupa. Ikan lori. Boleh kan? Boleh lah, duri. Ada payau tak? Adik, tarik adik. Oh, kuat adik, kasang adik. Berat ni. Kasang adik. Pap adik. Oh, tarik dah adik. Salah tengok. Dalam. Dalam. Sangkut lah. Ada tali. Lepas je orang tau. Ikan besar, ambil Mas, tu. Oh, sangkut. Adik, jaga adik. Ikan luar. Ikan luar. Oh, ikan besar. Oh, besar. Ikan besar. Oh. Kakak dapat ikan tu. Adik ikan besar adik. Sangkut tali tu. Sangkut bata. Cekak apa? Ikan apa dik? Ikan jenahak dik. Jenahak. Sangkut tali bata. Ikan besar dia kata. Dia nak kayu pun ada dekat. Dia kan. Nasib baik adik sangkut ada main tolong. Kalau Omar sangkut dia tak tolong mai. Oh, pandai dia. Tak tolong Tak ada beli kat tali bata. Nasib baik dia tak tarik. Kalau tarik putus tadi jangan salam ah. Masuk cuma bata. Tu jadi sangkut bata. Sekejap. Boleh lepas. Sekejap angkut kayu. Ya. Okey. Sekejap angkut kayu. Angkut kayu tengah dah. Boleh. Saya dah lepas bawah tu. Wah, besar Besar Jadi bagi. Sangkut. Okey. Tarik adik, kayu. Sekejap sangkut itu tepi. Mana sangkut? Tepi kayu. Okey. Tarik adik. Tarik adik. Okey. Okey adik, kayu adik. Besar jenahak.
Oh yo, tengok sikit adik. Balik bercuti di kampung. Terima kasih ha. Jenahak lain spesies. Oh, sangkut tu dia tak tarik. Rupanya sangkut tu. Alhamdulillah rezeki. Pelan-pelan. Ni duri kot. Oh. Dia ni. Oh, dia ni buat terkejut pula. Dia ingatkan jenahak lagi. Rupanya duri. Kau tengok tarik tu. Tak boleh tu, dia dekat apa. Duri, 4 ekor duri berjaya didaratkan. Tu dia, saya boleh tahan lah. Oh, Jos. Jaga duri. Jos. Dapat dah lesen. Dapat dah, tadi pun dapat dah. Tadi dapat dah ikan. Lesen air. Dio. Okey, alhamdulillah. Nampaknya sampai sini sajalah video untuk hari ni. Jadi trik cari lauk, alhamdulillah ada juga hasil untuk hari ni. Adalah lauk tu untuk hari ni. Jadi sekejap kita jumpa di JT lah. Tengok hasil hari ni. Kami pun duk kemas-kemas nak balik ke JT. Trik cari lauk. Tu dia trik cari lauk hari ni. Bersama family, alhamdulillah adalah lauk untuk makan malam ni. Jadi sekejap kita sampai di JT baru kita up hasil hari ni. Okey, jom. Okey, alhamdulillah nampaknya kami dah selamat sampai di JT. Jadi itulah berakhirlah trip cari lauk untuk hari ni. Jadi jom kita tengoklah. Alhamdulillah adalah lauk. Dalam ni tak ada apa lah, kosong tinggal plastik air ya. Duri ada 2, 4, 6 ekor, ketukar sekor. Duri pun ada. Jadi itulah. Kita tengok hasil hari ni. Ni dia, alhamdulillah, ikan merah 2, 4, 5 ekor. Merah 5 ekor, jenahak sekor. Jadi itulah rezeki kami untuk hari ni, rezeki cari lauk. Tu dia. Adik okey dia? Okey. Oh, yang penting tak kumpau dia. Tak kumpau. Oman, mana Oman lah? Oman lari dah. Oman pun tak kumpau, yang tu kumpau tu. Jadi itulah trik santai-santai. Trik santai-santai bersama family. Alhamdulillah ada jugalah hasil untuk hari ni. Walaupun tak banyak, tapi lepaslah untuk buat lauk malam ni. Jadi sampai sini saja video untuk hari ni. Jangan lupa lah tekan butang subscribe kat bawah tu, like, share dan komen. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Okey.